Oh, saya tekan boleh. Tekan. Oh, ini pun tak mati. Okay guys, kita akan menyeberangi semula sungai. Risau. Arah tempat-tempat yang membangunkan hidup. Itu membuatkan kita man. Do you understand? Alhamdulillah air okey, cuma nak turun ni agak mencabar sikit, jadi kita gunakan gear 1 untuk kita boleh turun. Op. Ya, iya. Oh my god. Wow. Dalam ni biar parking ni tak apa. Okay, tadi kita dah lintas sini naik sampai sana. Tapi yang kali ni kita just letak motor ni. Kita nak beritahu kat korang, motor ni memang kena dengan temanya sebagai Adventure Cup. Inilah salah satu yang ada dalam market Malaysia. Inilah dia, Avita Ranger Max Explorer. Oh, batip. Mana ni nak pergi tu? Meanwhile, okay guys, inilah yang boleh. Ni sama-sama ni kita basuh Kita basuh sikit. Alang-alang kan. Tapi tak lagi basah kat ni. Tak apa, dekat campsite nanti ada satu tempat untuk kita basuh lebih kurang macam ni lah. Kita boleh turun lagi sekali dekat sana. Ni dah sayang motor lah. Sayang motor lah kan. Macam mana 2,000 years later. Oh, tak masuk gear patut lah. Alhamdulillah. Meanwhile, Atap di belakang. Brother tadi yang awal-awal, kalau korang perasan, brother ni tadi dia bawa 4 wheel. Dia owner kepada tanah ni lah yang kita lalu ni. Jadi dia bawa keluar balik menggunakan dia punya KLX 150 guys. Syoknya tak jagung bila kat off-road ni. Licin macam mana pun tetap maintain. Kau start.
Atap. Ya. Oh, kita jangan main off-road. Tiba dapat off-road tu bapak biasa. Ha, Ini boleh. boleh lagi Bang motor pun tak tinggi, boleh tampang-tampang kaki. Dia ni memang tinggi dia punya tu. For depan tu tinggi betul Senang je macam saya pendek. Dia pakai 16-19. Oh. Itulah tadi sedikit perbualan dengan brother ni. Orangnya memang mudah mesra lah, mudah mesra. Kemudian mungkin dia somebody kita tak tahu. Kalau korang kenal siapa-siapa, kalau korang kenal brother ni tadi, boleh tulis kat komen. Senang je naik pak. Ni dia. Mana dia orang ni? Apa? Ada dua orang. Jalan. Tu dia. Ha? Ya. Boleh. Dah boleh. Patut lambat. Sebenarnya aku pun hampir nak tergolek kat tadi. Meanwhile, Yo. Nak cek tu okey betul okey. Alright. Gila. Hampir nak tergolek kat tadi. Tapi dapat recovery dengan baik ya. Yo. Alhamdulillah. Bila kita main off-road ni sebenarnya badan saya kena fit jugalah. Badan kena fit. Kena elak daripada sebarang kecederaan. Badan perlu fit. Bila badan kita fit, kita akan mudah fokus agak atas jalan raya. Dan kita kena pandai kawal throttle guys. Throttle kita kena pandai kawal supaya kita tak buka throttle tu awal sangat. Okey, jap. Mungkin dia nak ke depan sikit. Pengalaman yang best guys atas Aveta Max Explorer ni. Jadi kita bila orang kata pernah off-road, nah. Yo. Ni laju dah dia orang. Allah Akbar. Okey.
Alright, nice. Aku pun dah nak tergolek ni sebenarnya. Aku pun dah nak tergolek ni. Ya sudah. Okey, jalan ni dah okey sikit. Ini jalan mula kita tempuhi tadi, guys. Memang best. Oh, menurun. Kena cari jalan batu yang bergerigi. Batu-batu ni cari lah. Okay, make sure kita pakai dia rendah. Okay, jadi kita boleh kawal menggunakan engine braking. Sedapnya exhaust brother. Daripada ni dia punya, kita ikut space je. Daripada dia memang dah motor yang scrambler. Dia motor scrambler. Kita adventure cup. Alright, jalan dah mula. Jalan yang bersimen. Okay, nice. Alhamdulillah. Masuk tadi macam dekat. Oh, ini jalan dia. Best gila. Best gila, Mat. Best gila. Okay. Lori. Ini memang brother ni ikut jalan yang lain daripada yang tadi dia datang. Nice guys. Best. Alhamdulillah. Oh, jalan ni memang jalan yang lain daripada yang kita datang sebenarnya, guys. Aku tak rasa kita lalu jalan ni tadi. Itulah rezeki hari ni. Alhamdulillah dapat jumpa dengan seorang insan yang murah. Nama pun tak tahu, ya Allah. Nanti kita tanya nama dia siapa. Mungkin Atap dengan Wan dah tanya nama dia. Nanti kita tanya dia. Kereta oh, best. Macam surau ni, area surau.
Okey, dah banyak, makin banyak jalan raya. Alhamdulillah. Tok Serina Harun. Wah, dia punya parlimen ke dulu? Ni Dusun Ayah Heritage. Okey. Ini mungkin tempat yang resort lama tapi dah tak terjaga. Ni mana? Okey. Oh, pusing Apa pusing nice lah. Nak bawa. Nak bawa semotor bawah ni .